So kena packing semua ni. Aku ada bawa bubble wrap. Sebab ni lepas pisau-pisau. Kau tengok ni. Tiba-tiba pula. Tobi! Tobi! Ini bubble wrap masa dulu aku nak berniaga. Lepas tu yang lebih-lebih aku beli banyak weh. Ini tinggal satu. Ngam-ngam Tuhan tu cakap kau memang nak pindah. Jadi nasib baik aku tak buang. Ni dah siap packing. Satu trunk. Ni ada yang aku tak tahu boleh nak bawa balik. Ya ni memang aku beli je lah kat sana. Tiput-tiput ni. Bye. Berat nak mampus ya. Fragile. Nanti aku nak suruh macam nak timbang. Ni aku kejap lagi nak pergi jumpa kawan aku dekat Pavilion. And nanti jalan-jalan kat sini kejap. For the last time. Dah packing 2. Boleh cakap dalam 70% dah siap. Aku ada lagi 6 jam. No, aku ada lagi 5 jam. Lepas tu yang ni masih tengah packing. Cabin dengan lagi satu trunk. Lepas tu tiba-tiba kawan aku datang. Dia kata nak hantar barang. Yang ni barang Shopee aku lah. Dia nak hantar, dia nak kasih barang. Dia lagi aku. So aku macam okay lah. Dah makan masa turun lah jap. Allahu Akbar. Abang Aziz jatuh bro. Okay, dapat room spray daripada apa? Legit Interior. So my friend ni dia owner Legit Interior. So room spray ni macam I kinda need it lah kan. So aku memang perlukan room spray pun sebenarnya. So aku macam tak payahlah beli kat sini, beli kat sana je lah. Senang. Aku mana nak bawa banyak. Dapat. Cantik lah botol dia. Karma. Oh ni untuk linen. Ni untuk linen. Boleh pakai dekat bedsheet. Dia kata boleh pakai dekat winter jacket tu boleh pakai. Okay, ni untuk linen. Boleh letak kat lansi. Dia kata kita Legit Interior. Kita buat dia orang negeri. Dan baru tahu dia orang negeri. Ni room spray dia.
sedapnya bau. Karma. This one is Karma. Sedaplah bau dia. Sebelum aku pergi tinggalkan bilik ni. Sedap. Ni never ending. Okay, never ending. Sedap lah. Okay, this one is story. Ada 3. Yang ni untuk bilik kan. Kadang-kadang rumah Mak Saleh ni kan bau dia macam bau cheese kan. Aku tak boleh. Rumah Mak Saleh yang Korea bau daun bawang. Rumah Mak Saleh bau cheese. Dia aku memang kena. And this is the best part. This is the motherfucking best part. I swear to God. Weh, nak nangis. Okay. Kat sini kita ada surat dia. Jom kita baca. Dear, wishing you all the best. Chasing your dream, Meran. Anak kiriman syurga. Sincerely, Legit Interior. Okay, jom kita unbox. Dia kata, Imran Lee nak bagi room spray je. Aku macam, okay, room spray. Tiba-tiba sampai Gucci. Merry Christmas. Actually kan, this is my first Gucci. Aku tak pernah ada Gucci dalam hidup aku. And aku tak pernah ada Gucci dalam hidup aku. And ni adalah first Gucci aku. Oh my God. Dia macam bila aku pergi belajar macam chef, I tak faham. Ada. Oh my God. Oh my God. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wah, kita dah 80% siap. Dah kosong. Sekarang kita dah siap packing semua. Alhamdulillah. We gotta go. Let's go. 3 bag. Aku rasa aku ada 64 kg. Tapi aku rasa dah lebih 73 kg macam tu. So yeah. Ni barang-barang yang aku nak kena bawa. Oh my God. Tapi nasib baik one tone. Nasib baik satu colour. Kita dah gerak. Ni teman I pergi airport today. Gelap sikit weh. Ya, sekarang pukul berapa ni? 5 ya? Ya, 5. Pukul 6 sampai. Flight pukul 10. So barang-barang kita. Thank you. Yeah. Oops. See you next time. See you next time. No, next time. I'm going to Toronto. Bye-bye. Yeay. Kita dah dekat airport. Sedih lah sebenarnya. Aku rasa sebab. Ni lah. I'm going to Toronto. Toronto. Drake. I'm gonna see you, Drake. Toronto. From Toronto.
Pukul 6 Imran. Tu. Cakap sini boleh. Itu aku punya flight ke Dubai. Eat. Breakfast. Sebab aku nak pindah Toronto kan. So tak boleh dah cakap makan-makan. Kan eat. Baru area. Yeah. Nampak weh glowing nak kahwin tu. Nampak macam Miss Sally shining. Yeah. Lagi dulu. Kita buka ni benda ni. Mana kau? Ni aku order teh tarik last sebab lepas ni dah tak ada dah teh tarik. Sebenarnya kau boleh je buat teh tarik tau. It's not a bad deal. Kat Malaysia aku tak nak minum teh tarik sebab tak sihat kan, berlemak. Hey, Please lah, lepas tu lagi jauh. tengok ni, semua dah sampai sini. 3 Daisy dengan Asfar je. Kat luar. Check in jap. Dan sekarang aku rasa aku dah lambat. Hai. So yeah, diorang tadi dekat kafe-kafe. Aku check in jap, lepas aku lepak lagi dengan diorang. Dan pukul 8 macam tu baru aku masuk dalam. Tengok. So kita ada flight Imran. So ni dia ke sini. Ke dunia belakang weh. Tengah malam macam ni. Across the world, she. Weh, sumpah upside down weh. Pusing-pusing jumpa kita balik weh, tapi jauh lah. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan jauh It's gonna sekarang. be so far away. Toronto. Cuba tunjuk New York sebelah ni. New York mana New York? Ni New York. Sebelah dia. Ni New York. New York dekat dengan laut lah. Wow, she's living the dream. Tapi tak kena bala, tahu tak? Itu Avengers semua tu dekat New York tu kena bayar. Itulah. Thanos. Ini aku boleh post ni. Okay. Okay. Apa tak mana bawah? Bye bye. Bye. Have fun. Have fun. Bimbang. Bimbang. Bimbang weh. Dia gede. Sedih. Bye. Miss you more. Hati-hati kat sana. Bye. Jangan nakal-nakal. I can't. Mataku merah, so aku tak nak. Aku pakai shade. So now let's grab some breakfast. Walaupun aku dah tadi breakfast, tapi very light. Literally macam hotel buffet lah. Kat asam-asam. Pagi-pagi buta. Shit. Aku makan nasi lemak for the last time. And then orange and apple juice with a view. So, itu first class, my dream. Next trip, aku nak naik first class. Jom, sekarang semua dekat Malaysia kita dah settle. Fokus masa depan. Let's terbang. Aku tidur mampus, tidur mati. Diorang kejut aku tahu aku. Sebab aku tak tidur the whole day. So
sebab aku nak ikut watching Canada kan. Just diorang sekarang tengah tidur. And yeah, sekarang aku nak lunch. Yeah. Thank you. Sekarang aku dekat Dubai, airport Dubai. Muka aku dah macam kusam sebab tak cukup tidur. I'm in Dubai. So sekarang ni kita nak jalan-jalan Dubai. Aku nak pergi tengok Burj Khalifa. Ya, tap. Yo. Ya, tap. Tadal. Aku nak tengok Burj Khalifa. Aku dengan luggage aku against the world. Alhamdulillah. Terus God. Wait, whoa. Oh, shit. Wait. Wow. Sebab aku sampai macam pukul 2. So dia tak panas sangat. Pasti muka aku kusam gila. Kat sini ada macam-macam. Dia macam mall tapi outdoor. Lepas tu ada CZN Burak here. Ada banyak gila cawangan dia. Aduh, bateri rumah aku ni terlalu smooth. Bila dia lepas dia berjalan. Aduh. Budaknya aku kena masuk mall panas. Aku dah ngantuk sangat. Kau tengok kulit aku. Sebab aku nak tidur ikut time Toronto. Ni aku grab some ice americano and mineral water. Muka aku dah berminyak. Aku nak kena mandi. Aku nak kena cuci muka. Aku nak kena mandi. Aku rasa badan aku melekit dan muka aku melekit. Ya. Dia punya decoration gila-gila weh. Mall is so bad. Like aku nak masuk aku. Yo.
Cantik ni. Aku dah barai weh. Jam ya. So we're going back to airport and then ready nak fly to Canada. Bye Dubai. So, jomlah. Aku tak tahu dah buka ke belum. Sebab aku sampai awal. Sebab aku dah tak tahan. Panas. So, like kita ada lagi 7 jam. Ya, so we lepak-lepak sini lah. Aku nak cuci-cuci muka, mandi semua. We can park stuff here. My god, yes. So, kat sini buffet. For hot. Okay, so makanan-makanan healthy lah. Oh, macam sedap. Kita nak Asian cuisine. Ada dessert. I need that. Jom ni jalan. The Middle East. Salad, hummus. Looks good. Need dessert. Mana dessert tu? Jom kita pergi. Kat sana Asian cuisine, I think. Ya, besar. Ini business lounge tau. Yang dekat belah sana, kau kena keluar. Belah sana sebelum masuk kan, dia ada kiri kanan. Kiri business lounge, kanan first class lounge. Business besar macam ni, kau bayangkan. First class Asian cuisine macam sedap je. Tapi ni macam bukan. Ini aku ikan dori, daging, spaghetti apa tau. Hai. Okay, so sekarang aku nak pergi mandi. Aku nak kena keluarkan segala baju-baju aku and ready puffer jacket. Sebab ni nak terus ke Canada. Canada tengah sejuk nak mampus. Puffer jacket aku daripada puffer jacket aku daripada National Geographic. Ini aku tak pakai sini lah, panas lagi kat sini. Tapi aku ready kat tangan je. Macam aku bawa sweater tu. Ini skincare aku. Lepas tu kat dalam ni semua skincare aku. Aku bawa semua yang below 100 ml. Semua travel size. Best gila. What happened? Moisturizer. Aku kena beli yang actually ya, aku kena beli yang tebal sikit sebab kita nak masuk winter kan, negara sejuk. So kena ada moisturizer yang thick. Aku dah siap mandi. Oh my god. Aku rasa fresh gila. Aku rasa macam aku hidup balik. Tapi sekejap aku naik kat sini. Kat sini banyak breakout lah sebab aku tak cukup tidur. It's okay. Sampai je Canada aku tidur. Ataupun sekejap lagi aku masuk dalam flight aku tidur. But yeah, yang penting badan aku dah tak melekit dah. Ya, sekarang aku apa? Ni aku kat depan gate nak fly Montreal. Kau tahu tadi aku gelabah gila sebab aku kena tahan. Nama aku tak ada dalam sistem. Dan orang takut nak lepas saya aku pergi Montreal sebab nama aku tak ada kat Canadian system.
Cek punya ada. Aku shaking ni. Sebab lagi 10 minit nak depart. Aku tak masuk-masuk. Tapi this one cantik ni. So cute. The way the toiletries, I think. What they call it? I mean, or whatever that is. Deodorant. Typical lah. Shaver. What else? Sedap gila weh tidur. Aku terus tidur mati weh, faham? Sekarang aku lapar, nak makan dan so yeah. Cabin crew, prepare for landing. Emirates pour votre voyage. Nous espérons que ce vol vous sera été agréable. Aku dah sampai Montreal. Aku kena kejar lagi satu flight, 1 hour flight to Toronto. Muka aku dah barai dah. Nasib baik kat sini aku tidur lama. Last flight. Dah sampai Toronto. Weh, sejuk nak mampus. Aku tak sempat lagi nak pakai jaket ni. Weh, betul sejuk nak mampus, aku tak tipu. Negatif 10 sekarang ni. By the way, habis aku punya luggage. Kemek. Sebab sejuk sangat. Walaupun kat dalam airport ni belum keluar lagi ni. It's freaking cold. Sejuk. Sejuk mampus. Hai Toronto.
Okay, aku dah sampai. Aku punya Airbnb. Kau tahu tak, punyalah susah aku nak cari Airbnb ni. Dah lah sejuk aku dengan tak ada glove-nya. Tangan aku beku. Kau tahu tak, dia punya beku sampai som-som kat dalam tulang aku tu pun sejuk beku. Lemak-lemak aku semua dah beku. Boleh buat bingsu, boleh chef. Alah. Okay, ni Airbnb aku. Kecil je. Ni ada kitchen, adalah meja makan. Itu pintu masuk tau. Pintu masuk itu almari. Itu kan. Okay, tunjuk kau. Ni barang-barang aku lah, banyak lagi tak kemas ni. Ni kan, kau boleh letak puffer jacket, winter jacket, windbreaker. Lepas tu kan, kalau kau nak keluar kau grab. Lepas tu kau keluar je lah. Cute kan? So efficient. Lepas tu kat sini aku ada bilik nombor 2. Untuk 2 orang. Sebab bilik ni sebenarnya untuk 4 orang. Tapi dia punya yang datang aku seorang. Sebab aku tak nak tumpang rumah orang. Selalu kalau private bedroom, aku kena tumpang rumah orang. Lepas tu duduk dalam rumah orang tu. Sebab rumah orang tu ada extra room, aku sewa dengan dia. Kau faham tak? Aku tak nak. Sebab nanti aku kena report. Sebab kita Melayu, okay, mandi, toilet memang kena basah. Okay, sebab kau jiru satu badan. Tapi Mak Salih tak suka. Lepas tu nanti dia report aku. Aku dah pernah kena dah. Serik. Okay, lepas tu kita ada bilik air kat sini, ada bathtub. Macam biasalah bilik air. Lepas tu kita ada sofa. Kat sini kita macam living room lah. Tapi rumah ni banyak gila cermin. Cermin. Tadi kat lepas tu kat bilik ni cermin. Kat toilet ni pun cermin. Sukalah, aku suka sebenarnya. Dia macam aku boleh tengok diri aku macam dah siap ke belum? Lepas tu jalan sikit depan. Kau dah confident dah siap jalan sikit. Belum siap lah, belum tambah ni. Tambah jalan sikit depan. Keluar-keluar rumah dah siap dah lawa. Aku tinggal Lepas tu ada TV lah macam biasa lah, living room. Ni master bedroom yang aku akan tidur sini. Ada lagi cermin ni 1. Lepas tu adalah 2 kat sini. Hello. Lepas tu ni macam kau tidur kat aquarium. Kau tidur, orang tengok gitu. Hunger Game. Lepas tu kat sini kita ada cermin lagi. Buat-buat lah sedar. Di tu buat-buat lah tengok cermin. Tengok. Buat sedari sikit. Kalau macam kat orang tu tengok cermin ni. Lepas tu kita ada ni. Kena cantik. Kau tahu, tapi aku boleh cakap kalau sepanjang aku sampai ni, aku jumpa semua orang yang baik-baik. Kat Montreal aku jumpa orang French. Memang baik gila. Dia angkat kat aku punya luggage. Lepas tak, girl, no need. Baik lah. And aku pula memang boleh cakap dalam bahasa French. Like bonjour, excusez-moi, gitu kan. So macam aku prioritize. Gitu. So Montreal dia pakai bahasa French. Dia tak pakai English sangat. Gitu. Ada. Engkau baru sampai 3 saat dah claim kau berfluent bahasa French. Kau kenapa? Dah lah, too much lah. Dengar orang jangan sikit-sikit boleh tak? Okay. Tu. Tapi aku jumpa seorang yang jahat. India kat bawah. Dia jaga kaunter pertanyaan tu. Ni Airbnb ke, aku tanya. Like macam in English lah. Aku translate je lah tu kat kau ni. Okay. So dia tanya, aku tanya lah. Lepas tu kan dia cakap no. Another building. Aku pun cari. Tangan dah beku ni. Aku cakap kau menggigil ni, dah shaking. Aku rasa kalau tampar muka dia, kau tahu tak cerita Frozen yang sentuh apa-apa tu beku. Muka dia beku. Cakap kau. Tapi alhamdulillah lah, yang lain semua elok. Dia je tak elok sikit. Biasalah kan. Orang kata dalam setandan pisang, mesti ada satu pisang yang busuk. Dia lah tu. Bukan aku. Aku pisang Malaysia. Pisang Malaysia memang semua tandan lawa-lawa. Pisang sini macam aku nak keluar ataupun sekejap lagi lah aku nak keluar. Aku nak beli glove. Aku nak beli winter boot. Aku nak beli heater, heat pad tu. Lepas tu besok aku baru betul-betul jalan. Lepas tu aku nak pergi makan. Lepas tu balik aku rehat. Besok aku baru betul-betul jalan. Okay. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe and share. Sebab aku dah tak ada income dah kat sini. Melainkan aku buat video. Ini je cara aku menjana income. Maaf cakap. Lepas tu esok lusa mana-mana aku boleh lah cari kerja dekat area sini kan. Kerja part time, because why not.
aku rasa aku nak pergi check kerja part time kat bawah-bawah ni ke. Macam, hi, do you guys need part timers? Auntie!